Saya bermula daripada satu asas polisi dan dasar PAS, iaitu untuk berterusan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Dan polisi ini saya dukung, dan untuk itu saya melihat di bawah di negeri Selangor ini untuk mencukupkan majoriti untuk membolehkan Pakatan Rakyat terus memerintah dan mentadbir negeri Selangor. Saya mengambil langkah untuk bersama-sama dengan rakan-rakan ADON dari DAP dan Keadilan untuk mengadakan sokongan kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan saya percaya langkah ini tidak menyalahi mana-mana dasar Pakatan Rakyat ataupun PAS sendiri, kerana memang sudah sedia ada standing policy PAS adalah untuk bersama-sama dan menyokong Pakatan Rakyat. Dan itu saya merasakan sumbangan saya adalah sebagai ADON untuk mencukupi bilangan majoriti itu perlulah dihargai oleh parti saya, parti PAS, dan saya yakin dan percaya rakan-rakan dari ADON PAS juga akan mengambil langkah yang seterusnya. Terima kasih. To secure Selangor government pada Pakatan Rakyat adalah satu yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar PAS, dan saya akan mempertahankan pendirian tersebut. Maybe on the 17th, PAS Central Committee will sit and decide on the membership of the candidacy. And if PAS rejects Wan Azizah as a candidate, then how will your position be then? Saya berpegang kepada apa yang telah saya tandatangani, menyokong Datuk Seri Wan Azizah. Walaupun Central Committee rejects? Ya. Including turning independent yourself? Saya? Kalau itu kesudahan di antara pendirian parti dengan pendirian saya bersedia.